Okay, so insyaAllah hari ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak mengaktifkan kad debit Maybank anda untuk anda gunakan semasa anda berada di luar negara. Di Japan ke, di China ke, di Saudi Arabia ke, kalau anda nak pergi umrah kan, kalau anda pergi pergi mana? Pergi mana lagi? Pergi Switzerland ke, Itali dan sebagainya. Okay, so macam mana nak aktifkannya? Jom saya tunjukkan. Aktifkan guna telefon dan juga guna komputer ataupun laptop anda. Okay. So yang pertama, caranya anda kenalah buka dulu smartphone anda, pergi dekat Google and then anda log in dekat website maybanktoyou.com. Okay. Okay, log in macam biasa. Alright, so kemudian anda pergi dekat ikon sebelah atas sebelah kanan tu yang ada nampak macam gambar orang tu kan. Okay, so klik dekat situ. Okay. Alamak. Okay, klik dekat situ. Lepas tu anda pergi dekat lepas tu anda pergi dekat bahagian setting. Okay, pergi dekat bahagian setting. Dekat sebelah atas kanan. Okay, dekat gambar anda tu, dekat profil anda tu, pergi sebelah kanan atas, klik setting. Okay, kemudian anda pergi pilih anak panah yang ke bawah sebelah atas juga, sebelah atas kanan juga. Kita tekan dekat sebelah personal tu kan, ada perkataan personal, ada words personal. Dia ada klik dekat anak panah yang ke bawah tu. Kemudian anda pilih personal tu, pilih cards. Okay, dekat yang bawah tu dia ada kan personal security. Lepas tu ada beberapa item lagi, tapi kita pilih cards. Okay. Kemudian kita scroll sikit ke bawah, kita akan jumpa overseas debit card activation. Okay, so kita klik kat situ. Kemudian kemudian kita pergi dekat klik pada button sebelah disable tu. Kalau nampak macam button yang tolak-tolak kan. So kita klik kat situ. Kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, so anda baca. And then anda aktifkan kad anda tu pada tarikh yang anda nak pergi ke luar negara tu lah, nak guna waktu bila. Okay, dan kalau dinasihatkan untuk anda lebihkan 1 ataupun 2 hari sebab kita tak tahu kemungkinan kapal delay ataupun sebagainya kan, emergency yang berlaku tahu. So kita lebihkan sikit sehari ataupun 2 hari. Alright, aktifkan and then dah pilih tarikh mula dan juga tarikh last kita nak guna. Kita tekan klik pada activate. Okay, klik pada activate dan langkah seterusnya kita akan ada keluar notification untuk kita request TAC. So request TAC ni kita akan pergi klik, kita kena buka apps dekat telefon kita, apps MAE. Okay, pergi dekat apps MAE dan klik secure to you. Klik dekat secure to you tu. Okay, lepas tu kita tekan approve. Okay, tekan approve. Alright. So lepas tu kita akan dapat notification dekat kita punya yang kita dah dekat website Maybank to you tadi. Kita akan dapat notification dekat website dan juga notification daripada message dekat telefon kita. Okay. So bila dah dapat notification ni, maksudnya kita dah berjaya, successful activation dia punya notification kan. Alright. So langkah seterusnya kita punya status yang tadi tu, card details tu, yang activation card overseas tadi tu dah pun enable, dah pun bertukar warna hijau. Tadi grey, so sekarang dah bertukar warna hijau. Maksudnya kita dah berjaya mengaktifkan kad kita tadi tu untuk digunakan di luar negara pada tarikh yang kita pilih. Senang kan? Alhamdulillah. So ini selesai untuk kita aktifkan dekat telefon. Senang sangat, anda boleh aktifkan bila-bila sahaja. Okay, tak perlu. Kemudian kalau anda dekat rumah nak gunakan laptop atau PC, so anda boleh buka PC anda, login macam biasa maybanktoyou.com.my. Kemudian pilih juga setting dekat atas tu, yang dekat atas gambar profil kita. Klik pada setting sebelah kanan atas gambar. Kemudian pilih cards juga. Okay, pilih cards. Right. After that, lepas tu anda pun pilih dekat overseas debit card activation. Okay, pilih ke situ, klik dan sama juga anda akan klik button yang sebelah disable tu, klik di situ.
kemudian dia akan terus pergi kepada macam ni juga. Okey, macam ni. Dan anda kena pilih tarikh bila yang anda nak gunakan dekat luar negara, berapa lama anda berada di luar negara, lepas tu tekan activate. Okey, dan seterusnya pergi akan keluar notification juga untuk ada request TAC, bukan TAC sekarang, kita kena just tekan approve dekat kita punya apps MAE. Okey, pergi dekat telefon, pergi dekat aplikasi MAE, kemudian anda pergi dekat secure juga, secure to you, dan tekan approve. After that so kita punya itu pun akan enable. Okey, kita punya jawab kita punya status akan jadi enable dan warna hijau dekat bawah tu, yang untuk di card details bagi overseas debit card activation. Alright, selesai, alhamdulillah. So semoga bermanfaat. Selamat berbelanja, dan kad ini boleh anda gunakan di ATM machine di luar negara, dan jika anda nak buat pembayaran di luar negara pun anda boleh gunakan. So dia tapi akan ada charge lah. Okay, biasanya kalau Maybank ni secharge dia, charge luar negara, pengeluaran luar negara RM12 macam tu. Okay, so semoga bermanfaat. InsyaAllah, ingat umrah, ingat usia. Anda sekelang. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.